tangan dalam poket ketika bercakap dengan Pakcik Petai. Apa maksudnya? Ada yang kata penguatkuasa itu sombong, ada yang komen penguatkuasa ini ego, ada yang komen macam-macam. Tapi realitinya, tuan-tuan dan puan, dalam konteks bahasa badan, kita bukan nak kena lihat respon bahasa badan itu saja, tapi kita juga nak kena tengok suasana keadaan yang menyebabkan bahasa badan itu ada. Ambil contoh yang paling mudah supaya nampak dan faham. Baik, tangan begini. Apa maksudnya? Yes, ada yang kata protektif, ada yang kata defensif, ada yang kata tertutup. Tapi realitinya, dia berada dalam bilik aircon. So, dia buat begini sebab apa? Sejuk. Nampak? Anggapan tu dah salah sebab tidak menilai keadaan, tidak menilai suasana. Baik, ambil contoh yang kedua. Kita tengah bercakap ni, bercerita tentang satu keadaan. Tiba-tiba orang depan kita, dia muntah. Dan kita punya persepsi, ini tak hormat aku ni, menyampah dengan apa yang aku cakap ni, tunjuk protes lah tu. Tapi realitinya, dia tengah mengandung. So, dia muntah adik kerana lawyer. Baik, penguatkuasa letak tangan dalam poket. Apa keadaannya? Pakcik Petai tengah baran, betul? Pakcik Petai tengah mengamuk, betul? Pakcik Petai tengah campak-campak barang, betul? Dan tangan penguatkuasa letak dalam poket. Tuan-tuan, ini respon dia sedang menahan diri. Ini respon dia sedang menjaga diri dia. Ini respon supaya tangan dia tidak keluar dan bam. Nauzubillah min zalik. Sebab tu tangan disimpan dalam poket untuk dia kekal sabar, kekal menahan diri, kekal tenang, biarpun ada provokasi, biarpun ada tengkingan, biarpun ada bentakan daripada Pakcik Petai. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kita nak kena faham bahasa badan sebelum baru kita meletakkan hukum dan baru kita akan jadi lebih adil dalam memberi hujah. Nampak? Kerana itu bila ada yang komen dalam video saya berkaitan tangan penguatkuasa letak dalam poket, maka saya akan respon, tolong belajar bahasa badan. Dan terus kekal istiqamah beramal ibadah dalam bulan puasa ini dan berpegang kepada fakta amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.